Welcome back to Autoguide Panorama. Hari ini kita lihat satu jentera yang memang tidak perlu diperkenalkan lagi, sebuah ikon dalam dunia SUV mewah berprestasi tinggi, iaitu 2027 Mercedes-AMG G63. Dari pandangan pertama sahaja, ia sudah memberikan aura yang sangat kuat, gabungan antara kemewahan moden dan ketahanan off-road yang tidak pernah hilang identitinya. Model terbaru ini membawa evolusi yang lebih futuristik, lebih halus, dan lebih agresif dalam masa yang sama. Bila kita tengok bahagian luaran, G632027 ini tampil dengan bahasa rekaan yang masih mengekalkan bentuk kotak klasiknya, tetapi diberi sentuhan aerodinamik yang lebih moden. Grill Panamericana AMG di hadapan nampak lebih tajam, digabungkan dengan lampu LED digital yang lebih nipis dan pintar. Setiap garis pada badan kereta ini direka untuk menunjukkan kekuatan, tapi dalam masa yang sama masih mengekalkan elegan sebuah kenderaan mewah. Warna pale white atau satin white yang digunakan menambah lagi rasa premium, seolah-olah kereta ini bukan sekadar SUV, tetapi satu karya seni bergerak. Masuk ke dalam kabin, suasana terus berubah menjadi dunia futuristik yang sangat mewah. Interior G632027 ini dipenuhi dengan material berkualiti tinggi seperti kulit napa lembut, kemasan aluminium brushed, dan sentuhan minimalis yang bersih. Sistem pencahayaan ambient RGB memberikan suasana yang sangat moden, dengan warna biru dan ungu lembut yang mengalih di sekeliling dashboard dan pintu. Ia bukan sekadar kereta, tetapi satu ruang teknologi yang hidup. Paparan digital penuh di hadapan pemandu memberikan pengalaman seperti berada dalam kapal angkasa moden. Semua informasi dipaparkan secara jelas, responsif, dan sangat intuitif. Sistem infotainment generasi baharu turut menyokong AI pintar yang boleh menyesuaikan tetapan kereta mengikut gaya pemanduan. Steering AMG pula memberikan rasa sporty yang tegas, tetapi masih selesa untuk pemanduan harian. Dari segi prestasi, 2027 G63 ini masih mengekalkan DNA AMG yang penuh kuasa. Enjin ke-58 twin turbo yang ditingkatkan memberikan pecutan yang lebih agresif, tetapi dalam masa yang sama lebih efisien berbanding model sebelumnya. Sistem suspensi adaptif membuatkan pemanduan di jalan bandar terasa lembut, dan apabila masuk ke kawasan off-road, ia berubah menjadi jentera lasak yang sangat mampu mengharungi apa sahaja permukaan. Yang paling menarik tentang model ini ialah bagaimana Mercedes berjaya menggabungkan tradisi dan masa depan. Bentuk ikonik G-Class masih kekal, tetapi teknologi di dalamnya sudah jauh melampaui jangkaan. Ia bukan sekadar kenderaan untuk gaya, tetapi juga simbol status, kuasa, dan inovasi. Apabila berada di dalam showroom futuristik dengan pencahayaan lembut RGB biru dan ungu, G63 ini benar-benar mencuri perhatian. Refleksi pada bodi satin white menjadikan ia kelihatan seperti objek dari masa depan. Setiap sudutnya memberi kesan tech luxury yang sangat kuat, seolah-olah kereta ini direka untuk dunia esok, bukan hari ini. Secara keseluruhan, 2027 Mercedes-AMG G63 bukan sekadar SUV biasa. Ia adalah gabungan seni rekaan, teknologi canggih, dan prestasi luar biasa yang disatukan dalam satu pakej yang sangat eksklusif. Untuk mereka yang mencari simbol kemewahan sebenar dengan jiwa sporty yang tidak kompromi, ini adalah antara pilihan paling kuat dalam kelasnya.